Halo geng. Hari ni kita minum dulu. Sekarang ni saya on the way nak ke Gua Musang. Haiya, dalam tempoh 1 jam saya dah sampai lodging. Lodging ni kira tempat buang air atau pemberak. Lepas makan kena berak. Udara di lodging ni sangat sejuk. Belah sana tu Kelantan. Ni jalan pergi mana pun tak tahu. Atas tu guys, tempat orang camping. Kami cuma guna tandas je. Sini kira tempat camping lah. Atas sana je boleh camping. Sini tak boleh camping. Jarak daripada lodging pergi Gua Musang 80-90 km lah. 1 jam sampai lah. Kalau naik Raptor, Ford Raptor, setengah jam pun boleh sampai. Ini adalah milik Kelantan. Sini semua IC Kelantan. Kira lodging ni nak cakap apa? Lodging ni kira Musang King. Atas ni panas guys. Tu orang buat camping. Inilah tempat yang jalan rosak tu. Ada tanah runtuh. Bodoh lah diorang ni. Ada ke dia tebuk lubang? Memanglah runtuh sini. Okay guys, betul lah 1 jam kita dah sampai Gua Musang. Sekarang ni saya nak pergi mandi lah. Inilah masjid Tengku Razali ya. Tengku Razali Hamzah bina. Masjid ni paling cantik lah dekat Kelantan. Ni dalam kawasan dia. Macam dekat Putrajaya. Besar tau masjid ni. Dulu masa saya datang tak macam ni. Sekarang dah cantik. Ni bahagian luar dia. Kalau nak ambil gambar belah sana cantik sikit. Pintu masuk dia ada 2, sini sana. Banyak lah. Jom kita naik atas. Sekarang ni saya naik atas. Inilah kawasan atas dia. Tempat parking. Banyak parking sini. Tak ada masalah. Inilah view dia. Dia punya bentuk macam masjid dekat Jeddah lah. Amin. Disebabkan masa suntuk, saya gerak dululah. Okay guys, kalau datang Gua Musang, kita kena datang ni lah, tempat ni lah, Pekan Lama. Kedai dia besar, tengok tu. Kedai dia saja dekat 100 kaki. Tapi peniaga sini banyak orang Thailand lah, sombong. Orang Indonesia pun banyak. Ni kedai jual kuih ni. Kelapa dia besar tapi tak manis. Okay guys, ini nama dia kereta api tanah Kelantan. Kereta api ni tayar dia depan boleh, belakang boleh. Dia pakai elektrik. Sekarang ni pukul 2. Tadi saya tanya dia punya attendant 3.50 baru jalan pergi Tumpat. Kalau anda nak pergi stesen kereta api ni, anda kena keluar pergi jalan ke Kuala Kerai. Jumpalah kereta api ni. Kereta api ni kereta api lama ya. Kereta api kira
tahun 60, 70 lah. Tak laju pun kereta api ni. Sebab sini banyak gajah, dia tak boleh buat laju-laju. Jom kita tengok. Ni lagi satu belah ponggong dia. Ni lah kereta api tu. Macam tenuk muka dia. Tu dia punya pilot dah masuk dah. Dia kunci pintu tau. Dia tak bagi orang bawa. Sebab bawa kereta api ni senang. Kita tengok daripada atas ke? Okey guys, ini mall baru dekat Gua Musang lah. Mall ni besar sangat lah. Tapi boleh lah. Dulu saya datang tak ada pun mall ni. Dah bagus dah. Okey guys, sekarang kita gerak ke lodging. Sebelum gerak saya nak berak dekat tepi-tepi ni. Cari pot dulu nak berak. Nasib baik ada bawa satu tong air. Tadi makan apa entah, sakit perut pula. Hei, apa kita berak dulu. Saya bukan apa, saya takut. Belah sini kawasan hutan simpan tau. Tengah-tengah berak, kalau ada babi datang, habis kita punya. Sini Gua Musang ni kira Port Musang King negara China lah. Okey guys, sekarang ni kita dah sampai R&R Lodging. Sini ada enti rehat, boleh tidur. Tengok dulu ada bukit situ, dia dah ratakan. Sebelum anda balik ke Cameron, anda singgahlah sini untuk berak-berak, kencing berak. Sini kemudahan semua ada. Telefon ada. Apa yang bestnya, macam saya ni orang miskin, saya suka jalan ni sebab dia tak ada tol. Janji urusan kita selesai. Okey guys, sekarang kita mendaki ke lodging. Daripada R&R ke sini tak jauh, 6 km je. Okey guys, inilah lodging saya nak gerak balik ke Cameron lah ni. Saya datang sini banyak makan. Belanja makan 3 kali 30, 90. Minyak 50. 150 lah total. Makan mahal tau. Makan saja 100. Saya sebenarnya jual sayur. Cantik kawasan ni. Sayanglah tempat ni. Kalau ada stadium, tempat ni memang sesuai untuk atlet berlari. Sebab dia punya tinggi 1200 kaki. Udara nyaman. Kalau kita boleh buat track, atlet sukan dekat sini kan bagus. Boleh buat stadium. View sini dah macam Switzerland. Tapi sayanglah Kelantan kan, dia punya negeri kan. Sini kan dia belum ada model lagi lah saya rasa. Sebab tempat dia cantik. Kalau tempat ni dalam Selangor, dalam Pahang, saya ingat dah naik hotel dah. Okey guys, sambil kita buang air, kita jalan-jalan kaki sikit. Saya teringin nak pergi tempat ni, tapi saya takut lah kan tempat ni kan. Sebab kat sini Bangla dengan cerita ada 15,000. Bahaya. Sini Bangla ganas sikit. Okey guys, kita gerak dulu.